Baik bang. Hello. Sini apa best bang? Yang ni special yang ada majoriti semua mah RM100. Boleh bagi satu. Oh RM1 je bang RM1. Okay, dapat apa tu? Ini channel gula merah, Okay. cendol dengan ni santan. Santan, alright. Kalau paling special apa bang? Paling special yang semua ada lah. Ada durian, ada Okay. kacang jagung, semua ada pulut. Bagi satu lah. Boleh satu? Ah. Boleh. Banyak Macam bang tu. Ya. Kita ada jagung. Kita ada spesialis pulut lah. Okay. Pulut memang sukaan orang ramai lah. Durian ni kita letak 3 ulas lah ni. 3 ulas. Alright. Boleh bang. Kalau macam ni berapa ni bang? Yang ni saya jual RM15. Okay, semua ada lah. Semua ada. Oh. Kita ada bihun sup utara. Alright. Dia bihun utara dia warna kuning sikit lah. Kita potong lembut-lembut. Lepas lagi pun empuk lembut sangat. Dan kita bawang goreng lah. Boleh. Yang ni biasa lah. Yang ni kita letak. Ini dah siap potong. Ini special lah. Dia ada gadang seketul. Alright. Boleh bang. Berapa ni bang tadi? Yang ni 15. Okay. Daging seketul. Pakai paste mi mandung yang original lah. Okay, original Johor lah. Original Johor. Kita bukan buat sini, kita pakai untuk ni lah. Tak daging. Okay. Kita kacau-kacau. Dan apa telur kita pecah. Dia akan jadi separuh masak. Alamak. Ini mi mandung. Ni berapa bang? Ini kita jual RM8 je. Paling special kat sini dia punya cendol durian. Sudah. Sebelum kedai ni saya pakai beca, pakai orang tiga. Upgrade lah. Saya tak rezeki anak-anak kan. Okay. Alhamdulillah lah, sini dah sebesar ni lah. Kita ada cenus RM1 dek. Okay. Kalau dalam KL ni nak dapat cenus RM1 susah sikit. Kami buka daripada pukul 9 pagi sampai malam. Okay. Tutup hari Isnin. Nizam Channel Puncak. Berselahan Masjid Salahuddin Al-Ayyubi.